Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Isnin 19 Mei tahun 2025 kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kuliah yang berkaitan kitab adab orang Islam. Sekarang kita masih lagi berada di bahagian makan, adab makan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar kita adab dan akhlak dengan cara mendidik kita dengan akhlak yang mulia, yang telah mengajar kita adab dan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan, termasuklah dalam perkara makan dan minum. Pada malam ini dalam majlis ilmu, Anak ingin berkongsi sedikit maklumat yang berkaitan dengan adab makan minum kita yang perlu diambil contoh yang baik melalui pengajaran-pengajaran dalam kitab yang berkaitan dengan kitab adab orang Islam ini. Khususnya berkaitan dengan adab makan dan minum apabila kita berada di rumah orang lain. Kalau kita sebagai tetamu, kita mesti menjaga adab yang baik. Apabila kita dijemput, kita mesti menjaga adab semasa kita bersama dengan orang-orang yang ada apabila kita makan. Dengan kehidupan seharian kita, seringkali kita dijemput ke rumah saudara mara, ke rumah jiran kita ataupun jiran tetangga dan sahabat-sahabat kita untuk makan bersama. Dijemput. Bila kita hidup bermasyarakat, perkara tersebut tidak terlepas daripada menerima jemputan dan menerima kunjungan orang lain ke rumah kita. Berarti kita hidup dalam kehidupan kita ini merupakan hidup bermasyarakat. Maka kita mesti menjaga adab kita dengan orang lain, terutama apabila kita pergi ke rumah mereka dan juga apabila mereka berada di rumah kita. Jadi kita saling menjaga adab masing-masing. Walaupun nampak perkara ini remeh, adab ketika makan di rumah orang sebenarnya sangat penting dan diberi perhatian dalam Islam. Jadi Islam mengambil berat, menitik berat tentang adab-adab. Bukan adab makan minum sahaja, tetapi adab-adab yang lain. Sebagai contoh yang sebelum ni, iaitu kita sentuh tentang adab-adab dalam pergaulan kita. Adab makan, adab minum, adab dalam majlis ilmu, mesti mempunyai adab yang baik. Dengan cara kehidupan yang sopan, mempunyai akhlak yang mulia. Itulah perkara-perkara yang diamalkan dalam Islam dan Islam menyuruh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik apabila kita bermuamalah dengan orang lain. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan contoh adab yang halus ataupun adab yang baik dan penuh hikmah dalam majlis makan minum apabila baginda bersama dengan para sahabat. Jadi antara adab yang perlu kita jaga ialah jangan melambat-lambatkan diri untuk makan apabila telah dijemput oleh tuan rumah. Misalnya katalah kita mari duk buat, tuan rumah duk sedia makan ni, bila dah siap, tuan rumah kata mari kita makan, dia buat relax memang ya biarlah tak senyusah. Bimbang takut nanti jadi riak. Nak oi bagus dia tawaduknya, nak suruh jemput banyak kali baru bangun. Bukan gitu. Bahkan dalam hidup Islam mengajar kita supaya menjaga adab. Bila dijemput segera kita bangun. Jangan duk mai yang kata mujamalah orang kata tadi. Duk mai tangguh-tangguh biarlah tak apa tak senyusah. Dia kan makan ni ada dah, disedia dah. Rasulullah SAW sendiri pun menunjuk contoh adab yang baik. Adab ketika makan dan minum bersama dengan sahabat-sahabat baginda dengan memberi contoh hikmah dalam majlis ilmu. Itulah antara perkara yang kita perlu jaga adalah adab-adab yang kita dijemput oleh tuan rumah. Jangan melambat-lambatkan diri untuk makan apabila telah dijemput oleh tuan rumah itu. Ini bagi mengelakkan tuan rumah rasa segan
Segan kenapa dia tak nak makan? Tak selesa ke dengan rumah saya? Tak selesa ke dengan hidayah dengan yang dimasak itu? Jadi memang takut nanti tuan rumah rasa segan. Segan pula jemput banyak-banyak kali. Bila jemput banyak kali pun tak bangun-bangun. Jadi tertanya-tanya. Memang takut jiran rasa segan atau terasa hati. Kata susahnya orang ni. Susahnya tamu ni. Bila kita jemput pun payah nak makan rumah kita. Tambah-tambah pula. Sekurang-kurangnya jamahlah sedikit. Jangan bagi jawapan. Sedangkan tuan rumah tu. Kadang-kadang bila tahu. Tetamu nak datang pagi. Awal pagi tu malam tu dah bangun dah masak dah. Pukul 3 pagi contohnya. Sebelum subuh dah bangun masak. Tiba-tiba. Bila tuan rumah sediakan makanan hidangan tu. Bila bagi tahu. Jemput makan. Tak apa. Saya dah makan. Dan rela tak makan. Itu menyebabkan perkara yang kurang beradab lah. Bersama dengan tuan rumah. Sedangkan tuan rumah dah susah payah untuk sediakan makanan. Dengan alasan tetamu alasan pula tak payah kita dah makan. Tak jamah pun nasi yang disediakan itu. Tak jamah pun sedikit makanan. Dengan alasan kita dah kenyang, cukup kita minum air. Takkah sedih tuan rumah? Apakah perasaannya? Dan apa pula perasaan kiranya orang datang ke rumah kita tak nak makan, sedangkan kita penat-penat susah payah memasak ataupun susah payah keluar beli makan. Tambah-tambah pula tuan rumah mungkin tak ada duit, tetapi disebabkan menghormati tetamu nak datang ke rumah. Jadi kena jagalah adab tersebut. Jangan sampai tuan rumah tersinggung. Jamahlah sedikit walaupun dah kenyang. Itulah yang kita perlu jaga apabila kita pergi ziarah orang lain. Ini bagi mengelakkan tuan rumah rasa segan, tertanya-tanya, terasa hati, namun dalam masa yang sama. Ini dalam masa yang sama, apa yang perlu kita buat? Jangan pula kita mendahului orang yang lebih utama. Misalnya katalah kita pergi, ada jemputan. Tuan rumah pun jemput orang lain juga. Kita kena tengok juga keadaan. Bila dijemput, kita kena tengok juga siapa yang bersama dengan kita. Yang penting kita kena utamakan mendahului orang yang lebih utama. Seperti siapa? Siapa yang boleh pelajar jawab? Siapa yang lebih utama? Kalau kita pergi, kita kena utamakan dia dulu. Siapa? Orang tua. Orang sebelah kanan kita. Bagus. Ingat minggu lepas tu. Jadi, yang selain daripada orang tua, siapa? Yang berkaitan dengan keturunan kita. Iaitu nenek moyang kita, atuk kita, mak ayah kita. Mak ayah dulu. Ataupun dia ambil makanan. Ayah nak apa? Mak nak apa? Jadi, itulah contoh yang perlu diutamakan. Orang tua, seperti pelajar contoh sebut tadi. Orang yang kanan kita, yang kita sediakan ambil makan ibu dia. Okey, bagus. Ingat lagi minggu lepas tu. Masya Allah. Seperti orang yang lebih tua atau tuan rumah sendiri. Kita kata, tuan rumah ambil dululah. Sebagai tanda hormat kita kepada dia. Tuan memang kata tak apa. Makan dulu, kita makan tu. Mungkin dia makan dah sikit. Masa sambil-sambil masak dia dah rasa dah sikit. Tak tahu sedap ke tak. Masin ke, manis ke macam mana. Dia dah rasa sikit. Ada juga tuan rumah utamakan tetamu terlebih dahulu. Barulah dia makan yang sebakinya. Bimbang takut nanti tetamu makan tak cukup. Ada juga gitu. Jadi sekarang ni, apabila kita duduk bersama dengan tuan rumah, kalau tuan rumah tu memang dah kawan kita, kawan karib kita, keluarga yang terdekat dengan kita makanlah bersama dengan dia. Lebih baiklah, lebih mesra. Jadi, untuk memulakan makanan, kita tengok siapa yang bersama dengan kita dulu. Ini kerana mendahulukan orang yang lebih utama adalah tanda adab dan tawaduk dalam diri seseorang Muslim. Itu tanda tawaduk diri seseorang. Bila kita tengok orang yang lebih utama, pelajar pun dah bagi contoh tadi, jadi utamakanlah mereka dulu. Barulah kita ambil makanan tersebut. Kalau kita perlu layan mereka, kita tolong, ambil pinggan holo pada dia. Misalnya katalah pakcik ada dekat kita. Ni pakcik, pinggan holo. Pakcik nak apa, saya tolong sediakan, hidangkan, ambil makanan apa yang pakcik nak pun boleh. Pakcik duduk dulu. Itu sebagai tanda hormat kita kepada orang yang lebih tua. Sekarang kita masuk bahagian ta. Muka surat 172, para pelajar boleh ambil perhatian. Seorang Muslim tidak memulakan mengambil makanan atau minuman. Sini. Seorang Muslim, sebagai tanda tawaduk dia,
tidak memulakan mengambil makanan atau minuman yang ada, sedangkan di situ ada orang yang lebih utama memulakannya. Okay, bila kita tengok orang yang lebih utama memulakannya, jadi kita hormati dia sebagai adab kita dengan dia. Sebagai contoh yang telah dinyatakan tadi lah, orang tua, orang yang terdekat dengan kita, mak ayah kita, dan lain-lain lagi. Apa yang berkaitan perkara ini adalah menunjukkan adab yang luhur, adab yang baik dalam diri seseorang yang perlu dijaga dalam kehidupan kita. Apa yang berkaitan perkara ini perlu dijaga. Adab ketika makan, utamakan orang yang lebih utama. Dahulukan orang yang lebih utama dengan cara kita hormati orang yang lebih tua. Ibu bapa, guru atau tetamu dengan memberi peluang kepada mereka untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Kalau tuan rumah, utama kita tamu dulu. Tamu ambil dulu. Sila. Silakan. Kalau Kelantan, luar Kelantan, apa dia kata? Selekeh. Deh. Bukan selekeh. Maksudnya silakan. Jadi sekarang ini apa yang perlu adalah hormati orang yang lebih tua, ibu bapa, guru kita, tetamu dengan memberi peluang kepada mereka untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Bagi mereka peluang dulu. Jangan nak berebut-rebut. Pada minggu lepas kita dah bincang panjang dah berkaitan dengan kita jangan berebut-rebut. Sebagai adab kita dengan orang lain, biar orang lain dulu ambil, lepas tu kita ambil. Jangan pula letak persepsi dalam kepala kita, nanti kalau kita bagi peluang kepada orang lain, nanti tak cukup makanan kita pula. Tak cukup lauk kita pula. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita berkat kesabaran kita, berkat kita mendahulukan orang lain, mudah-mudahan sedikit makanan yang kita makan tu, mudah-mudahan mengenyangkan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beratur panjang, bila ada orang ramai mengambil nasi ataupun mengambil lauk, kena sabar. Tunggu giliran. Jangan gelojoh. Ambil makanan selepas orang yang lebih utama. Selepas mengambilnya baru kita ambil. Tadi, hormatilah orang yang lebih diutamakan. Siapa? Sebagai contoh tadi ya. Yang ketiga, hormati mereka yang mempunyai keistimewaan. Siapa yang boleh bagi contoh? Orang yang mempunyai keistimewaan. Siapa? Siapa yang lebih istimewa? Orang OKU. Orang yang kurang upaya. Apa lagi? Anak yatim. Maksudnya dia kecil lagi. Kita ambil, dukung dia. Gosok kepala dia. Hormati orang-orang yang ada sekitar dengan kita. Kalau tengok ada anak yatim, kita ambil, hidangkan makanan kepada dia. Besar pahala. Tambah-tambah pula, anak yatim yang dijaga oleh pak saudara dia, keluarga yang terdekat dengan dia. Di situlah mendatang rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah pula sesekali yang menyedihkan kita makan harta anak yatim pula. Tak amanah, tak jujur, anak yatim pula jadi hamba dalam rumah itu. Sedangkan harta dia banyak. Keluarga ambil kesempatan menganiaya anak yatim tersebut. Tak boleh itu sebagai tambahan lah. Sebab ada pelajar bagi contoh anak yatim tadi. Jadi jika ada individu yang kurang upaya, kita kena jaga. Bagi peluang kepada mereka dulu ambil. Sebagai contohnya OKU tadi. Wanita mengandung. Kalau duk main berebut, dia pula dah lah ada baby. Tiba-tiba duk tepuh, kena siku kau gapo kau nyaya lah gitu. Jadi hormati, bagi peluang kepada ibu mengandung dulu. Atau sesiapa yang mempunyai keperluan khas. Siapa-siapa yang diperlukan. Utamakan dia dulu. Berilah keutamaan kepada mereka. Itulah menunjukkan adab yang tinggi dalam diri seseorang. Dan yang keempat, ambil makanan sekadar perlu. Bila kita tengok sekadar perlu, jangan jadi tomok, jangan jadi gelojoh, ambil sekadar keperluan kita. Kalau rasa tak cukup, tambah pula. Elakkan membazir. Sini tujuannya adalah untuk mengelakkan dari satu tabiat pembaziran. Tabiat ambil makan yang banyak, lauk banyak, tapi tak habis. Sedekah itu adalah hak orang lain. Ambil makanan dalam jumlah yang mencukupi untuk diri sendiri sahaja. Janganlah pula main nambah. Ambil 2 pinggir. Siapa nak ni? Saya. Padahal untuk dia juga. Berarti dah mengambil hak orang lain di situ. Kena jaga adab kita dengan orang lain. Kita sambung lagi.
Sama ada kerana tuannya atau kerana kelebihannya yang istimewa. Maksudnya sini seorang Muslim tidak memulakan ataupun mengambil makanan, minuman, sedangkan di situ ada orang yang lebih utama memulakannya. Jadi orang yang lebih utama itu apa? Apa yang masuk ke sini adalah sama ada kerana tuannya, kerana tuanya atau kerana kelebihannya yang istimewa. Sebagai contohlah kanak-kanak istimewa, orang OKU. Seterusnya melanggar tertib. Ini mencacatkan adab. Bagi seseorang yang melanggar tertib, berarti dia mencacatkan adab. Di mana orang yang berbuat demikian terdedah kepada kecelaan dan kepada sifat pelahap yang keji. Sini kena jaga. Jangan jadi tabiat yang menzahirkan dirinya seorang yang pelahap ataupun tabiat orang yang kecelaan, pelahap ataupun tabiat yang keji. Perlu jaga sini. Jadi dalam diri kita kena jaga dan jauhi daripada perkara-perkara yang dinyatakan tadi. Akibat bagi seseorang yang tidak menjaga adab ketika makan, berarti dia adalah seorang yang melanggar tertib susila. Tertib dan tata susila. Tidak mengutamakan yang lebih utama, dianggap tidak beradab dan menyalahi nilai sopan santun diri seseorang itu. Budaya kita, budaya Islam. Budaya kita, budaya masyarakat Melayu Islam. Mempunyai adab yang baik. Tertibnya, sopan santun. Siapa nak lalu sebelah orang pun, kalau ikut kita tengok dia, seseorang orang siapa letak holo-holo tangan gitu. Nak ayaknya budaya masyarakat Melayu ni nak jaga adab bila lalu dengan depan orang lain. Jadi nak ayatnya sini bahawa melanggar tertib adalah menyalahi nilai sopan santun diri seseorang. Berarti dah melanggar budaya masyarakat Melayu, Islam khususnya. Sebagai adab sopan santun bersama dengan orang lain. Yang kedua, mencacatkan adab dan peribadi diri seseorang. Dengan tindakan tersebut mencerminkan kekurangan dalam akhlak dan budi pekerti seseorang. Dengan sebab duk main berebut makan. Tidak beradab. Ambil makan ni dan hidangan tak beratur. Sedangkan orang dah lama, dah panjang beratur, dia pun mari potong kiu. Jadi kena jaga dari segi perkara-perkara yang sedemikian. Dan juga terdedah kepada kecelaan dan teguran. Menyebabkan orang, kena tegur ni orang ni. Ataupun menyebabkan kecelaan orang ngata dia. Ataupun menyebabkan teguran dalam diri seseorang. Menyebabkan seseorang itu malu lah pula. Yang penting sebelum ditegur, sebelum dimalukan oleh orang lain, tak eloklah kita malukan di hadapan orang lain. Cuma bimbang takut ada sifat dan tabiat manusia ni ada jenis lah gitu. Lebih baik jaga awal-awal supaya tidak dimalukan. Yang penting kita jaga mula diri kita, adab kita supaya orang lain pun suka kepada kita semua. Jadi pelaku yang berkaitan dengan terdedah kepada kecelaan dan teguran, pelaku boleh dipandang rendah atau ditegur kerana tidak menghormati orang lain. Ada juga jenis pongoh, tegur depan-depan. Jadi menyebabkan seseorang itu menjadi seorang yang malu. Yang lebih baiklah dalam kehidupan kita, kita jaga adab. Lebih baik sebelum ditegur. Adab kita jaga, orang pun suka. Dan seterusnya menunjukkan sifat pelahap yang keji. Iaitu sifat gelojoh dan tamak dalam mengambil makanan adalah sifat tercela yang ditegah dalam Islam dan adat. Adab budaya kita kena jaga. Tabiat kita pun kena jaga. Islam pun mengajar kita supaya menjaga adab yang baik. Menjauhkan daripada perkara-perkara tabiat yang tercela ataupun sifat tercela. Jadi terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis sahih yang menekankan adab makan. Mengutamakan orang lain. Maksudnya adab makan kita dengan orang lain. Kita mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Dan menjauhi sifat buruk seperti gelojoh ataupun pelahap tadi. Al-Quran menyentuh. Dengan mengutamakan orang lain, iaitu yang berkaitan dengan al-ithar. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Iaitu dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka berada dalam kesusahan. Surah Al-Hashr ayat yang ke-9. Jadi kalau dia perasa susah,
Tapi dia mengutamakan orang lain. Maksud ayat ini menunjukkan mulianya sifat mendahulukan orang lain termasuk dalam soal makanan. Kita utamakan orang lain dulu. Orang lain lebih memerlukan. Terutama dia kurang upaya, dia orang dah tua, nak berdiri lama, tak larat, sakit lutut, terpaksa bertongkat dan macam-macam lagi. Ibu mengandung. Berarti kalaulah kita dapat sabar, kita dapat kawal diri kita, lebih baik kita utamakan mereka terlebih dahulu. Jangan nak berebut-rebut. Tenang-tenang. InsyaAllah ada rezeki bersama. Dan manakala hadis larangan gelojoh dan adab makan pula, maksudnya kita boleh ambil mafhum lah sini. Iaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari dan menjilat jari-jarinya sebelum membersihkannya. Nak bagi tahu adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak jaga keberkatan dalam pemakanan itu. Nak jaga makanan-makanan supaya mendapat keberkatan. Dia jilat jari dia. Makan makanan dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sini baginda menunjukkan kesederhanaan dan tertib dalam makan minum dia dan tidak gelojoh atau berlebih-lebihan. Itulah contoh yang baik yang perlu kita ambil pengajaran daripada sini. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang yang beradab, tidak gelojoh, makan minum dengan cara yang tertib, dan kita juga makan minum dengan cara yang beradab. Jangan nak berebut-rebut. Tenang-tenang. Dan seterusnya, hadis tentang makan bersama dan berkat dalam makanan tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini merupakan hadis hasan li ghairi, dan ada juga pandangan mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, hadis sahih. Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fihi. Berkumpullah, maksudnya berkumpullah kalian ketika makan dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberkati dalam makanan itu. Hadis riwayat Abu Daud nombor 3764. Hadis ada yang memberi pandangan hadis hasan li ghairi. Jadi apa yang berkaitan dengan hadis tentang makan bersama, mudah-mudahan apabila kita berkumpul dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan dalam makanan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Insya-Allah. Seterusnya, iaitu ada orang bermadah jika tangan menjamah bekal, iaitu makanan. Berlumba-lumba aku memperlambat, maka tidaklah aku bersifat loba. Boleh baca sama-sama. Ada orang bermadah tu, maksudnya boleh baca sama-sama sini. Boleh baca, mulakan. Jika kuat suara, kuat sikit suara, jika tangan menjamah bekal, iaitu makanan, berlumba-lumba, aku memperlambat, maka tidaklah aku bersifat loba. Sini siapa boleh faham berkaitan dengan madah ini? Siapa boleh faham? Cuba kat tangan, siapa boleh faham? Ada? Okey, boleh. Siapa boleh bagi kefahaman mengingat madah ini? Ada tak? Siapa boleh bagi jawapan? Kefahaman. Patana bagi penjelasan lepas ni. Boleh angkat tangan. Tak apa, nak bagi penjelasan dulu, pandai nak tanya balik dah. Boleh?
Seseorang bermadah, jika tangan menjamah bekal, iaitu makanan, berlumba-lumba, aku memperlambat, maka tidaklah aku bersifat loba. Madah ini menggambarkan situasi adab makan di mana ramai orang yang berebut-rebut atau berlumba-lumba untuk mendapat makanan atau bekal. Maksudnya berkaitan dengan adab makan, tapi ramai orang duk berlumba-lumba, berebut-rebut nak makan. Tetapi si penutur memilih untuk melambatkan diri dan tidak turut serta dalam perebutan itu. Jadi kata-katanya ini, si penutur royak, maksudnya dia buat keputusan, tak usah berebut, biar. Tunggu orang dulu makan, ambil dulu makanan, lepas tu barulah dia makan. Tindakan memperlambat atau mengundur diri, tindakan memperlambat atau mengundur diri ini menjadi simbol kepada sifat tidak tamak, iaitu tidak loba. Kena faham molek. Nanti nak tuju dah ni, tunjuk pakai sebut nama dah apa ni. Ready molek dah. Ia menunjukkan kesederhanaannya dalam diri dia tu merupakan seorang yang sederhana, tidak tamak, tidak sombong. Sifat dia tawaduk. Yang kedua, keikhlasan diri dia tu. Maksudnya tidak nak berebut, biar ikhlas kerana Allah, dia mari hadir majlis, biar peluang, bagi peluang kepada orang lain dulu, lepas tu baru dia makan. Dan yang ketiga, sifat tidak mementingkan diri dengan mengutamakan orang lain. Tidak mementingkan diri, bagi peluang orang lain dulu, lepas tu barulah dia ambil makanan tersebut. Siapa boleh? Nak tuju siapa dulu ni? Siapa? Siapa? Depan ni. Boleh jawab? Boleh? Ihtisham, permintaan ihtisham. Mana ihtisham? Mana ihtisham? Ada? Cuba bangun ihtisham. Bagi jawapan. Kuat suara. Tanda. Pula dah. Sakhawi, permintaan Sakhawi. Sikit tak apa dah. Boleh? Sikit. Nak fikir dulu. Okey, beri pula Sakhawi fikir. Okey. Siapa dia? Ammar. Ammar. Cepat Ammar. Ammar dia kata ni. Silakan Ammar. Mana Ammar? Ammar mana Ammar? Mari. Tengah fikir juga. Berat lah ni. Okey, siapa yang boleh jawab? Angkat tangan cepat. Masa agak terhad ni. Angkat tangan, sila jawab. Ya? Angkat tangan cepat. Okey, sila jawab. Hak mana angkat tangan tu? Silakan cepat. Okey, sila jawab. Wakil sore. Okey, boleh jawab.
Jangan nak main lagi ni lah. Cepat masa berlalu ni. Jangan tunjuk orang lain. Sila jawab. Panggil-panggil nama tu, mari depan lah sana. Sakawi. Dia bagi peluang dah saat ni. Saya jawab. Ringkas tak apa dah. Okey, terima kasih. Jadi, secara ringkasnya, makan, jangan duduk berlagak. Bagi peluang kat orang lain dulu. Jangan jadi seorang yang tamak. Kemudian, bagi peluang kepada orang lain, tidak berebut-rebut. Lepas tu, barulah dia ambil makanan dia. Okey, terima kasih Sakawi. Secara lebih luas, madah ini menyarankan nilai kesopanan, kesabaran, dan ketulusan hati. Terutamanya dalam keadaan yang menguji nafsu atau ketamakan. Jadi, dalam hidup kena jaga kesopanan diri, kesabaran dirinya. Jangan nak berebut-rebut. Ketulusan hati dia, ikhlas. Dan apa yang berkaitan dengan menguji nafsu ataupun ketamakan dia tu. Dalam kehidupan kita, mempunyai adab yang baik. Mudah-mudahan, madah ini mengajak kita merenung nilai adab dan kesederhanaan, khususnya dalam situasi persaingan. Maksudnya persaingan bila kita ada duduk bersama dengan orang ramai. Bukan sekadar dalam hal makanan, tetapi juga dalam urusan kehidupan seperti memilih jawatan. Pilih jawatan, kita kena jaga juga situ. Dari segi adab kita. Biarlah kita tidak terlalu mementingkan diri. Kalaulah seseorang memang takut nanti memilih jawatan tapi mementingkan diri. Orang bawah dia tak cara. Sebaliknya menerima amanah yang diberikan dengan hati yang ikhlas demi kebaikan bersama dan kebajikan semua. Jadi bila dia pikul amanah, yang perlu dilaksanakan adalah menjadi tanggungjawabnya. Tujuannya adalah untuk kebajikan semua, bukan untuk mementingkan diri dia sendiri. Itu sebagai contoh yang berkaitan apabila diberi amanah dalam satu-satu jawatan. Begitu juga dalam adab makan dan minum. Jadi kita sambung lagi. Ya. Bila hidangan selesai dihidangkan dan persilakan makan, maka janganlah pula berbuat malu-malu sehingga menyebabkan tuan rumah atau sahabat yang menyediakan jamuan itu berkata berkali-kali, silakan. Senyap lama kat silakan. Dia duk main buat malu-malu. Tapi hati nak. Perut dia pun lapar. Ikutkan dia nak makan. Tapi dia buat malu-malu sehingga menyebabkan tuan rumah atau sahabat yang menyediakan jamuan itu berkata banyak kali. Silakan. Atau pokok Kelantan, silakan. Silakan makan. Jadi, bila seseorang itu dijemput, sila makan, silakan. Kena makanlah. Jika dalam suasana demikian, hendaklah makan dengan beradab. Kerana melambat-lambatkan makan itu mungkin tidak menyenangkan tuan rumah atau sahabatnya. Duk makan loleh-loleh, makan main-main. Mungkin sahabat tuan rumah dia lorak. Mungkin ada hal lain. Lagipun sikap demikian merupakan sikap berpura-pura. Jadi berpura-pura, duk main tangguh-tangguh, iaitu sebahagian daripada riak yang hukumnya adalah haram. Dia kena faham situ. Jadi penjelasannya, apa yang berkaitan dengan perkara ini, adab ketika dijemput makan, jangan malu yang tidak kena tempat apabila dihidangkan, apabila hidangan telah disediakan, jangan malu tidak bertempat. Malu tapi no. Tapi no. Yang penting jangan malu yang tidak kena pada tempat dia. Apa yang disediakan oleh makanan oleh tuan rumah, bila tuan rumah mempelawa, jangan terlalu malu untuk makan. Jadi bangunlah, pergi ke meja, duduk makan sama-sama. Kalau tuan rumah pun menunggu kita. Dia mula malu berlebihan hingga enggan makan boleh menimbulkan kesulitan kepada tuan rumah. Duk mai kekok ada jadi tuan rumah ni. Bila dah mai tangguh-tangguh, duk mai biarlah kita tak apa.
Apa yang berkaitan dengan hadis, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Bila dijemput, yang bermaksud jika salah seorang kamu dijemput ke majlis perkahwinan, walimah, maka hadirlah ia. Hadirlah ia. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis 1053. Jadi secara apa yang kita faham daripada hadis ini, apabila salah seorang daripada kamu jemput makan, maka penuhilah jemputan itu. Bila kita duduk rumah dia jemput makan, jadi penuhilah jemputan itu. Jangan mai kita kena dah. Tak apalah, kita minum air lah. Sedekah dia royak awal lagi nak pergi, tuan rumah bersusah payah nak sediakan makanan dan hidangan yang disediakan itu mengambil masa. Jadi jamahlah sedikit walaupun dah kenyang. Itulah merupakan adab kita dengan tuan rumah. Apabila salah seorang daripada kamu jemput makan, maka penuhilah jemputan itu. Jadi adab kita dengan orang lain kita kena jaga. Jangan sampai tuan rumah terpaksa jemput banyak kali. Ini apa yang diajar oleh pengarang, bahawa kita sebagai tetamu jangan tunggu tuan rumah jemput kita banyak kali barulah kita nak bangun. Bila jemput, silakan, maksudnya hidangan telah disediakan. Hidangan telah siap. Sikap segan atau menolak berulang kali boleh menyusahkan tuan rumah dan menimbulkan rasa tidak dihargai. Memang takut tuan rumah berasa hati lah pula. Rasa tak dihargai. Seterusnya, makan dengan adab. Yang berkaitan dengan adab makan sangat ditekankan dalam Islam. Antaranya, makan dengan tangan kanan. Membaca doa sebelum makan. Tidak mencela makanan. Kalau pergi makan rumah orang, dapat-dapat tak sedap. Jangan tak sebut gitu. Jadi makan, ambil sikit dulu. Kalau sedap, tambah. Rasa tak sedap, mencukupi dengan apa yang ada. Jangan pula tinggal nak makan yang banyak dalam pinggir. Jadi ambil dulu sekadar. Sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah, wahai anak, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berarti dalam kehidupan kita mesti kena jaga adab kita makan minum kita. Dan seterusnya, jangan terlalu lambat makan hingga buat tuan rumah tak selesa. Kadang-kadang sikap terlalu segan itu membuatkan tuan rumah tertanya-tanya. Tak sedap ke makan ni aku ni buat dalam hati dia. Bila duduk main, dia makan apa semua, tak say makan. Tak sedap ke makan ni dia ni. Sebab apa pula tak suka makan. Sedekah, dah awal lagi jemput. Dah lama dah. Tetamu royak nak mari. Tuan rumah dah sedia makan, tiba-tiba tak say makan pula. Jadi elakkan berpura-pura riak. Jadi huraian ni seterusnya, elakkan berpura-pura riak. Ada orang sengaja menolak makanan bukan kerana tidak mahu. Dia nak. Bila royak, tak payahlah. Susah-susah pula tuan rumah ni. Biarlah. Tak apa. Sedangkan tuan rumah dah banyak kali jemput makan. Tetapi untuk menampak warak ataupun zuhud, agar orang memuji, itu termasuk dalam sifat riak. Oh, bagusnya dia, tawaduknya dia, pemalunya dia, nak boleh kau makan pun, kena ajak banyak kali. Nak lah gitu. Padahal hakikatnya perut dia memang nak. Sabda Rasulullah SAW, akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Ya Rasulullah. Baginda menjawab, riak. Hadis ini adalah hadis sahih, riwayat Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Jadi secara kesimpulannya, sebagai penutup, adab makan dalam Islam bukan sekadar etika sahaja, tetapi mencerminkan akhlak dan ketulusan hati, budi pekerti, nilai murni diri seseorang. Tetapi adab makan dalam Islam bukan sekadar etika, tetapi mencerminkan juga sebagai akhlak dan ketulusan hati seseorang. Jadi dalam kehidupan kita, bila kita dijemput, makanlah dengan beradab, elakkan riak dan hargai usaha tuan rumah. Susah payah dia menyediakan makanan dan hidangan. Inilah yang diajar oleh Rasulullah SAW, menyenangkan orang lain dan menghindari sifat berpura-pura. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.